Ramai lagi ni tak tahu berdekatan Jeti River Cruise Sungai Melaka tu dekat sebelah tu je ada satu homestay harga dia serendah RM350 je untuk satu malam. Dah lah ada kolam renang dan lengkap dengan semua fasiliti. Untuk homestay ni dia ada dua jenis tau. Yang pertama suite, dia ada 2 bilik tidur. Boleh muat seramai 4 dewasa dan 2 kanak-kanak. Dan dia ada beberapa unit juga kalau nak buat family day pun boleh. Lagipun korang tak payah risau lah pasal parking memang luas. Untuk yang kedua unit paling besar ni Muzaffar. Kalau tengok dia punya ruang tamu ni nampak luas. Untuk Muzaffar ni dia ada 2 bilik tidur. Yang pertama ada katil queen dan bilik kedua ada katil single. Memang lengkap lah dengan semua fasiliti yang ada. Lagipun homestay ni memang cantik. Dia nampak klasik tapi versi yang moden. Kalau korang bosan-bosan, korang boleh lah main basikal dekat tepi-tepi Sungai Melaka tu. Dia dah sediakan tau. Waktu petang nak ke senja tu dapatlah tengok sunset depan mata je. Lagi-lagi waktu malam kalau korang lepak dekat homestay ni lagi cantik tau. Dekat bahagian luar tu nak lepak-lepak ada outdoor kitchen. Boleh lah nak buat BBQ kan. Lokasi Mari Sweet Homestay ni dekat Pengkalan Rama. Nak tahu lebih detail, nak booking, korang baca caption dekat bawah, okey? Bye. Assalamualaikum.